Ni dia orang guna practical effect tau. Betul-betul tu bukan CGI. Tapi colour dia memang warna merah-merah. Celak. Kali mak kilau. Apa benda tu tuan? Aku suspect. Pelakon ni best-best. Tu yang ya. Ni polis jahat macam kita Cherry ke? Cherry jahat kot. Tapi pelakon dahsyat-dahsyat tu sumpah cerita ni. Jadi Sam pun dia. Jadi Sham pun. Dia jahat jadi Sam. Korang tahu tak? Kat Malaysia ni tempat mana paling selamat nak beli barang haram? Itulah masalah. Kalau aku tahu siapa orang kau yang jadi baru polis, aku akan tanam dia sekali dengan Tapi macam pelik pula. Si apa tu? Si kerja ni boleh buat kau jadi gila. ni jadi siapa nama dia? Bila duit, Siapa yang bila kuasa. Ni. Jadi penjahat. Nampak power lah. Nampak promising. Pengarah dia tak tahu. Advantage. Dia aku suka pasukan dia takut pun dengan dia. Punya kit kadang-kadang rasa yang pasti. Baik tu. Dia punya practical effect. Dia memang guna practical. Dia tak guna CGI sangat. Kau tengok. Dia punya dialog. Semua benda ada harga. Tapi tak semua benda ada nilai. Aku mesti... Dah bad. Advantage. Sebab pilih advantage. 27 Ogos. Kita kena pergi tengok cerita ni Azhar. Mungkin boleh dipertimbang Kan? Boleh dipertimbang kan. Aku rasa cerita ni macam okey. Tapi trailer dia tak ada rasa hype sangat trailer. Tapi selalu kalau cerita Trailer dia macam kosong. Tapi gempak lah. Cuma kosong. kosong tu kan. Dia macam tak ada rasa hype kat trailer. Tapi mungkin cerita ni okey. The only hype dalam cerita ni dia punya pelakon lah. Pelakon dia nampak best. Dia nampak dia betul-betul praktikal. Aku rasa tak nafikan action dia confirm akan okey. Cuma nak tahu dia punya skrip dengan jalan cerita. Itu satu masalah dia. Kalau dari dulu lagi, kalau tengok cerita dia, skrip semua barai tu. Semua skrip dia semua teruk. Tapi action wise okey, camera work semua okey dia lah. macam rasa baku kan. Macam pelik dia pun rasa pelik. Mungkin itu dia orang punya signature. Tahu lah. Tapi kalau tanya aku, kalau cerita-cerita daripada Endutin, the only problem dia orang punya skrip lah sebenarnya. Pertama cerita apa yang The Furious. Yang make up, yang magic tu. Dia Magic, Don Dukun, bukan? Don Dukun bukan dia punya. Magic rompak. Magic rompak identiti ke? Magic Rompak. Oh, itu. Magic Rompak. Aku puji filem tu. puji? Ni. Tapi macam aku cakap, cerita Endutin ni idea dia okey. Cakap dia punya idea okey, masalah dekat skrip pun tu. Skrip dari dulu lagi aku tak tahu. Dia macam tick benda yang paling obvious tau dekat dalam cerita Endutin. Semua skrip dia semua barai. Ada ni problem. Idea dia dalam cerita dia macam okey, dia macam okey, macam boleh pergi. Tapi dia sampai kat skrip rasa macam pelik, macam baku, rasa macam tak natural. Dia rasa macam orang Malaysia tak cakap macam ni. Dia macam orang Singapura try untuk buat cerita Malaysia. Dia cerita-cerita Endutin ni dia rasa macam kau pernah tengok cerita yang Anwar. Cerita Anwar Ibrahim Anto story tu kan. Dia exactly macam cerita tu. Orang Indon tapi berlakon cerita Melayu. Tapi tahu sebab dia ambil pelakon-pelakon yang dahsyat. Takkan pelakon-pelakon tu tak boleh A-list. express buat apa skrip tu dia lontar tukar sikit dari segi bahasa dia orang. Tapi betul, cerita-cerita Endutin ni kalau kau pasal kan. Contoh aku tengok cerita The Furious kan. Sama je. Pelakon dia Zuarifin. Tapi bila dia cakap dalam filem rasa pelik kan. Tapi yang the only perkara yang kau boleh expect kalau cerita-cerita daripada Endutin ni dia punya quality solid. Dia shoot dia punya kamera semua kan. So bila kalau kau bayang ni, asal cerita ni best tapi macam tak best. Itulah the problem. Dia macam cerita dia boleh pergi tapi macam something missing benda pelik. Dia ada benda yang dia ada silang kat dia situ lah. Dia selalu macam tu. Tapi aku rasa cerita Chilot ni pun sama. Kita based on trailer pun kau dah tengok. Kau dah tengok dia ada benda yang lag juga kat situ. Tapi satu benda aku boleh respect dia punya pelakon lah. Dahsyat. Kau bayangkan Shazi Sam berlakon. Lepas tu siapa yang ada dalam tu? Siapa yang tepi tu nama dia? Syukri Yahya berlakon. Gempak-gempak berlakon dia. Kalau cerita di Float tak tahu lah. Kita akan pergi tengok cerita dia. Boleh lah? Boleh timbang. Boleh tengok lah. lah. Dan untuk cerita Celot ni, hang rasa berapa rating? Ada cerita ni. Nak bagi expectation tinggi. Aku rasa 3 kot. Aku bagi 2. 3-5. Aku 2-5. Percaya cakap aku? Ya. Dah biasa. Ini aku experience. Sebab Hana selalu tengok. Tapi cerita dia selalunya, aku kan
cerita dia berbaloi tengok, cuma tak berbaloi nak repeat. Dia macam one off lah tengok tu dah. One okey off, lah one gitu. off. Cerita dia terlampau sangat terlupa. Orang cakap kau tengok lepas tu kau lupa dah cerita dia sebab dialog lah Tapi kebiasaan. kita pergi tengok okey je, cuma ya macam cakap there's something missing lah. Itulah aku rasa kalau orang yang baru lepas tengok cerita Lutin ni cerita dia okey. Cuma dialog mesti problem. Itulah selalunya. So, untuk hampa yang tak tengok lagi cerita ni, cuba hampa yang mana dah tengok cerita ni, hampa boleh komen 1 sampai 5 bintang berapa rating hampa untuk cerita Celok ni. Yang mana tak tengok lagi, based on trailer je, daripada trailer je hampa rasa cerita ni patut tak kita pergi tengok kat wayang. Ke tak payah? Komen ke? Jangan lupa follow. Follow.